Geng, bayangkan sebuah negara yang terletak hanya 150 kilometer daripada Amerika Syarikat terpaksa menunggu bantuan daripada China untuk meneruskan kehidupan rakyat-rakyatnya. China bakal menghantar 60,000 tan bekalan beras kepada Cuba. Cuba sekarang ni mempunyai masalah kemanusiaan yang sangat besar dengan kekurangan bekalan makanan, bekalan minyak yang hampir lumpuh, blackout yang berlaku hari-hari hampir 20 jam serta sistem pengangkutan dan kesihatan yang semakin tertekan. Ini semua berlaku disebabkan sekatan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Cuba. Ini sebenarnya bukanlah satu krisis makanan, ia merupakan pertembungan dua kuasa di antara Amerika Syarikat dan juga China. Dan bukan itu sahaja, beberapa hari lepas Marco Rubio mengeluarkan kenyataan juga bahawa Cuba merupakan ancaman nasional bagi Amerika Syarikat. Tindakan China yang memberikan bantuan kemanusiaan berupa beras ini dilihat cuba untuk memperluaskan pengaruhnya di Amerika Latin dan ia sekaligus memperlihatkan mereka sebagai kuasa global alternatif.